Kalau awak dah cuba main lagu tapi tangan awak tersekat-sekat, tak boleh nak bagi kerjasama, kejap kanan okey, kiri tak okey, kejap kiri okey, kanan tak okey. Apa yang awak kena buat adalah berhenti belajar lagu. Betul, kena berhenti dulu guys belajar lagu. Take a step back and relax. Apa sepatutnya jalan yang betul adalah awak kena tahu berlatih menggunakan arpeggios. So apa itu arpeggios? Arpeggios ni dia adalah pecahan not dalam chord. So awak gunakan arpeggios untuk latih jari awak bermula dengan tempo iaitu kelajuan yang perlahan. Penting untuk awak buat macam ni supaya bila awak latih menggunakan arpeggios, semakin lama jari awak dia ada motor skill. Okey, bila dah ada motor skill, awak dah bina muscle memory, barulah jari awak lancar. Sebab untuk awak dapatkan kelancaran jari, motor skill dan muscle memory memainkan peranan yang tinggi. So guys, kalau nak belajar lebih mendalam, nak tahu dengan lebih lanjut macam mana saya ikat 1000 orang pelajar saya untuk main piano, boleh tekan link di bio.